Ni guys, Honor Robot Phone. Yes, nama dia memang bunyi pelik sikit. Tapi kalau kita tengok dia punya design phone ni memang lain macam. Lepas tu ada logo Honor Alpha tau dekat tengah-tengah panel belakang ni. Nampak kan? Dia punya design tu memang unik. Konsep dia pun bukan jenis typical smartphone biasa. So, apa je lagi phone ni boleh buat kan? Dia siap boleh berjoget lagi tu waktu tengah play lagu and siap boleh interact lagi dengan kita. Contohlah macam bagi komen pasal outfit kita tu. And satu lagi, kalau nak bagi dia punya modul kamera tu pop-up keluar daripada panel belakang tu, kena buat palm gesture macam ni. Oh, macam tu cara buka kamera ni. Dia kena ada palm gesture. Macam ni. Macam tu. Untuk modul kamera dia ni bukan setakat OIS biasa ataupun software stabilization tau. Tapi kamera tu sendiri boleh rotate secara fizikal. Yang korang duk tengok dia sampai berpusing-pusing tu kan. Actually, Honor Robot Phone ni dia boleh berpusing sampai 90 atau 180 darjah. Selain daripada tu, Honor juga highlight yang phone ni datang dengan AI Object Tracking. So, bila kita gabungkan AI tracking dengan modul kamera yang boleh bergerak tadi tu, sebenarnya phone ni boleh buat tracking shot yang lebih smooth berbanding smartphone biasa. Okey, dari segi stabilization pula, Honor kata phone ni dia menggunakan 3-axis gimbal camera stabilization. So, maksudnya kat sini, kamera tu dia boleh compensate pergerakan pada 3 paksi utama. Bukan tu je, Honor pun ada kata juga, gimbal sistem diorang ni paling kecil dalam industri smartphone. So itulah konsep Honor Robot Phone ni. Kamera dia bukan setakat sensor biasa, tapi ada sistem gimbal mechanical, ada AI tracking, ada macam-macam lagi lah feature lain kan. So, apa pendapat korang?